Throw a rock into a pond, ripples fade away. Human hearts aren't so lucky. Sakit kepala. Barang macam ni hidup pula aircon dia. Aduh. Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Pome Kampung. Kat sini ada sebiji van Nissan Venet Nissan Venet. Okay, masalah van ni, dia punya ni aircon. Kita dah flushing dia punya kompresor, dah isi gas, dah bubur minyak aircon, semua dah flushing lah pakai mesin. Okay, jadi kita on aircon ni, angin tak keluar. Okay, masalah angin tak keluar Kalau nak tahu dia punya relay semua, relay kat bawah. Relay ni, relay lampu, headlamp. Semua lampu kat sini ni relay ni, relay coklat ni. Ni relay ni ada 6 kaki. Ni relay lampu, headlamp dengan lampu kecil, semua lampu lah. Ni relay dia. Cok balik. Kira ni main relay lah ni. Ni main relay. Yang ni aku tak tahu function relay apa. Tapi dia ada lagi satu relay. Ni aircon blower motor punya relay. Warna biru 4 kaki. Okey, puncanya van ni dia dah tarik wire. Tak tahu apa masalah. Mungkin soket dia cair ke apa. Dia dah potong wire. Jadi disambung wire macam ini. Mana wire ni? Ni ni wire dia. Tengok, putus. Wire dia putus. Ni wire dia. 1 2 3 4. Ni wire relay dia tarik untuk buat ni relay lampu. Ni tu punya wire. Dia dah sambung. Dia dah tarik wire, dia buat relay, cocok kat relay ni. Nampak tak apa jadi relay ni? Aduh, gelap lah. Ada short. Ni relay blower aircon warna biru. Kalau ada soket original dia, tukar relay je. Dia kat tengah sini. Yang ni dia dah potong, jadi kena buat relay baru lah. Ni aku sambung balik, buat relay baru. Ni dia punya apa, wire untuk blower aircon. Dia hitam putih. Hitam putih ada 2, putih ada 1. Putih ada 1, lepas tu hitam ground. Putih saja yang bateri terminal 12 volt. Lepas tu hitam putih untuk AC, kunci on. Lepas tu hitam putih lagi satu tu pergi ke blower. Yang lagi satu warna hitam, itu ground. Biasa lah. Lepas tu sambung lah, kita buat relay. Sebab puncanya van ni, dia
blower dia kejap nyala, kejap tak nyala. Kejap ada, kejap tak ada. Dah check kat sini, tak ada api. Ingat, sini ya. Okey. On kunci. Kunci dah on. Okay, Tesla nyala Okay, kita tengok dekat soket resistor. Cek yang warna biru besar ni Biru besar ni api masuk. Wah, nyala. Warna mana ni, kalau lampunya Tesla nyala dekat soket ni, hiduplah blower. Sebelum ni aku cek tak ada api. Lepas tu cabut soket ni, sampai api masuk. Wah, lepas tu nyala pula blower dia. Lepas tu pasang balik, tak ada api balik. Jadi aku cek dia punya relay, macam gitu lah rupa dia punya wire. Sekarang ni kita start tengok. On. Ada kan? Ya, tunjuk. Pak. Blower dah hidup. Blower hidup. Mana nak cari dia punya punca blower tak pusing, cek ni dulu soket resistor punya api. Kalau api tak masuk dekat soket tu, cek soket switch. Kalau api tak masuk sini, baru relay. Relay dia kat sini lah, bawah ni, wire ni lah. Kita nak tahu ni relay blower motor. Ni relay blower motor, blower fan motor. Okay, try. Satu nombor 1, 2 ada, 3 ada, 4 ada. Okay, 1 ada, 2 ada, 3 ada, 4 ada. Right. Kena tahu juga masalah macam mana. Macam ni, first kena dia, kita on aircon langsung blower tak pusing. 1, 2, 3, 4 langsung tak ada. Maknanya api tak sampai dekat resistor, dekat switch. Api tak masuk. Jadi kena check fuse, check relay lah. Okay, kalau macam ni pula, nombor 1 ada, nombor 2 ada kuat, nombor 3 kuat, nombor 4 tak kuat. Itu biasanya ni resistor ni lah. Ni resistor tadi yang aku cabut soket tu, tu resistor aircon untuk kontrol angin. Kalau nombor 4 tak ada, kena tengok tu lah, resistor tu kena check. Biasanya resistor tu rosak. Kadang ada yang nombor 1 tak ada, nombor 2 tak ada, 3 ada, 4 ada. Sebab yang kontrol angin kuat dengan angin perlahan ni, resistor ni je. Dia yang kontrol angin apa-apa model pun sama je sistem aircon dia. Macam tu lah kalau nak check masalah blower tak pusing. Mana-mana kereta aircon masalah. Kalau tak sejuk lain masalah. Ini angin tak keluar blower. Ini masalah blower lah. Ni dah cantik. 1 ada, 2 ada, 3 ada, 4 pun ada, kuat. Semua ada lah. Maknanya dia punya resistor okey. Jelas masalah van ni
wiring relay. Nak cari dia punya masalah setengah mati tu. Okay, settle. Okay, buat Okay, jangan lupa like, share, komen.